Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Zehan Suziana Abu Daud. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma selama 30 hari untuk LRT 3 laluan Shah Alam bermula esok hingga 31 Julai ini. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan tambang percuma juga boleh dinikmati rakyat untuk perkhidmatan bas perantara laluan Shah Alam. Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama 1 bulan. Mulai esok sudah Amir Menteri Besar kata dia esok dia nak guna. Saya kata nak guna sebab percuma atau tidak. Jadi esok pukul 6 pagi Menteri Besar akan gunakan kemudahan ini bagi galakkan kepada rakyat. Perkhidmatan LRT 3 katanya merupakan tanda kesungguhan kerjasama kerajaan dan swasta dalam memastikan pengangkutan awam dibangunkan untuk keselesaan rakyat.